Tiga sebab utama penderaan emosi adalah lebih dahsyat daripada penderaan fizikal. Kalau korang nak tahu, belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, luka emosi ni tak nampak tau. Jadi ia sering diabaikan. Kalau korang ada rasa lebam kat mana-mana, korang boleh ambil tindakan sapu ubat ke apa. Tapi kalau dihina, dimaki, dimanipulasi setiap hari, tak siapa yang nampak. Ramai mangsa mula meragui diri sendiri sebab tak ada bukti. Yang kedua, penderaan emosi boleh merosakkan identiti. Penderaan fizikal disakitkan badan je, tapi penderaan emosi ni membunuh you punya confidence tau, keyakinan, harga diri, maruah, suara hati. Mangsa boleh bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, kepercayaan palsu, cinta palsu, yang diorang selalu fikir, aku ni dah banyak punca semua masalah. Sedih. Nombor 3, kesannya bertahan lama, bertahun-tahun lama kalau tak dirawat. Walaupun penderaan dah berhenti, contohnya dia penderaan daripada ibu bapa dia, tapi dia dah kahwin, tapi still lagi dia tak boleh nak move on. Dan penderaan emosi tu akan bawa kepada trauma, dan trauma akan bawa kepada anxiety, depresi, BPD, PTSD dan banyak lagi. Kadang-kadang penderaan fizikal boleh berhenti, tapi kata-kata kejam, manipulasi terus berulang tau dalam fikiran mangsa dera setiap hari. Kesimpulannya, penderaan emosi bukan lebih ringan daripada fizikal, tapi ia adalah pembunuh senyap. Kesannya lebih dalam dan lebih kekal. Kalau korang sedang tengah alami, dapatkan bantuan untuk rawat penderaan emosi korang, luka emosi korang sebelum menjadi parah. Klik link bio.